Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Okey, apa khabar para penonton sekalian? Harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Jadi insya-Allah siri Ramadan 2025 bersambung episod yang ke-6. Jadi episod yang lepas kita dah bincangkan, kita dah kongsikan apa maksud hadis. Kita dah bincangkan apa maksud matan, apa maksud perawi, apa maksud sanad, kan? Jadi kita nak sambung lagi sikit takrif yang penting dalam ilmu hadis. Okey. Episod yang ke-6 ni kita akan membicarakan tentang cabang hadis. Okey. Okey. Cabang hadis yang nak kongsikan pada hari ini adalah ada dua, iaitu mutawatir dan juga ahad. Hadis yang mutawatir. Okey, saya cerita dulu hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni apa maksud dia? Okey, cuba tengok dekat slide saya tu. Hadis mutawatir maksud dia mempunyai perawi yang ramai di setiap tabaqat atau peringkat. Tabaqat dengan peringkat tu maksudnya sama saja. Sanad dan mustahil untuk ramai-ramai itu berpakat untuk menipu. Maksudnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak sampaikan satu hadis tu, dia sampaikan pada ketika itu ada ramai orang di hadapannya. Kita ambil contoh hadis Bunyan Islam, di mana satu hari terdapat malaikat Jibril. Bukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah, tapi pada awal-awal hadis tu Nabi tak mention malaikat Jibril. Cuma hadis tu pada diceritakan terdapat seorang lelaki yang datang dalam keadaan yang dia orang-orang situ semua tak kenal dia. Tapi dia punya pakaian dia pula tak nampak macam orang yang bermusafir, nampak bersih. Kemudian datang kepada Nabi, lutut bertemu lutut. Kemudian dia tanya tentang Islam, dia tanya tentang iman, dia tanya tentang ihsan. Pernah dengar hadis tu kalau pada tabaqat, pada peringkat sahabat, dia kira mutawatir kan, sebab ramai orang. Tapi saya tak cek pula lah bagaimana pada tabaqat-tabaqat yang lain. Tapi nak diceritakan apabila Nabi katakan sesuatu tu, pada waktu tu ada ramai orang. Sebagai contohnya, maksudnya syarat mutawatir ni mesti lebih daripada 12 orang. Dan syarat yang apa lebih daripada 12 orang. 12 orang tu sebenarnya berbeza-beza pandangan. Ada ulama yang mengatakan 12, ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan kurang. Tapi ini basic ilmu hadis, saya katakan 12. Sebab ni apa yang saya belajar lah daripada masa saya belajar dulu kan. Kalau silap silakan tunggu. Okey. Jadi apabila disampaikan satu hadis tu, maksudnya daripada Nabi diceritakan kepada sahabat, sahabat dia ramai pada waktu tu. Kemudian sahabat yang seorang tu, seorang yang dapat hadis tu disampaikan pula kepada generasi yang seterusnya, contohnya tabi'in. Tabi'in yang ada dengar dengan sahabat tu pun ramai. Kemudian daripada tabi'in tu dikongsikan pun ramai lagi. Kepada tabi'in pun ramai. Sampailah dapat kepada Imam Bukhari. Maksudnya di setiap peringkat tu, tabaqat tu, daripada sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in turun kepada tabi'in, semuanya ada ramai orang. Nanti saya cuba tunjuk orang kata pokok sanad. Jadi lebih nampak lebih mudah kan. Saya lupa nak buat, tapi tak apa, episod yang akan datang saya cuba masukkan benda tu. Jadi nak dikatakan setiap peringkat tu, daripada peringkat sahabat turun kepada tabi'in dan turun kepada tabi'in, semuanya ada ramai orang, lebih daripada 12. Okey, itu yang dimasukkan dengan mutawatir. Ahad pula, ahad ni dia berlawanan dengan mutawatir. Maksudnya, okey, cuba baca. Sebuah kategori hadis yang tidak menghimpunkan syarat hadis mutawatir, iaitu tidak mempunyai perawi yang mencukupi pada setiap tabaqat. Hadis ahad ni terbahagi kepada 3. Gharib, aziz dan masyhur. Gharib itu maksudnya ada seorang je yang meriwayatkan hadis tu. Aziz, 2 orang. Masyhur, 3 orang atau lebih, tapi tak sampai tahap mutawatir. Mutawatir macam saya kata tadi 12. Jadi maksudnya di antara 3 hingga 12 lah. Ini untuk ulama yang berpegang kepada 12 orang lah mutawatir tu kan. Tapi kalau ada ulama yang kata lebih, maka lebih lah kan. Jadi macam tu. Itu untuk hadis ahad. Okey. Okey.
Saya tertinggal tadi, mutawatir. Mutawatir pun ada dua cabangan, iaitu lafzi dan ma'nawi. Lafzi ni lafaz lah. Maksudnya, contoh, ada 12 orang yang meriwayatkan satu hadis ni, dan 12 orang tu, dia meriwayatkan hadis tu dengan lafaz yang sama. Maksudnya contoh ni saya bagi contoh Ni contoh ni bukan daripada hadis yang betul. Ni saya reka. Ni hadis palsu. Contohnya Nabi kata uh, minumlah air apabila terjaga daripada tidur. Saya bagi contoh. Nabi kata macam tu. Kemudian ada 12, ada contoh, ada 30 orang yang sahabat yang dengar hadis tu, semua riwayatkan hadis tu dengan lafaz yang sama. Minumlah air setelah bangun daripada tidur. Contoh kan. Kemudian sahabat tu dia sampaikan kepada generasi yang seterusnya dan generasi seterusnya sampaikan kepada generasi yang seterusnya juga dengan lafaz yang sama je. Minumlah air setelah bangun tidur. Contoh, saya bagi contoh. Itu contoh hadis je. Jangan kata tu hadis pula kan. Tak. Saya tak pernah dengar pula lah hadis macam tu kan. Tapi kalau ada, kita boleh check lah apa apa kategori hadis tu. Okay. Manakala maknawi pula, maknawi ni contohnya hadis maksudnya hadis yang diriwayatkan secara makna. Maksudnya sahabat ataupun tabi'in atau tabi'in yang dapatkan sesebuah hadis tu, dia meriwayatkan secara makna. Dia bukan meriwayatkan secara lafaz. Maksudnya apa yang dia faham tu dia kongsikan kepada orang. Macam tu lah. Itu beza lafzi dan maknawi. Okey. Aduh, saya minta maaf, terlupa nak buat. Dia panggil Syajarut Sanid, iaitu pokok sanad. Pokok sanad tu kalau ada, lebih mudah lah kita nak nampak apa yang dimasukkan dengan tabaqat, apa yang dimasukkan dengan mutawatir, apa yang dimasukkan dengan ahad. Tapi tak apa, insya-Allah dalam episod yang akan datang saya akan cuba buatlah benda tu, okey. Jadi saya rasa cukup sampai di sini saja dulu untuk episod hari ini. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Teruskan setia bersama saya dalam siri Ramadan tahun 2025 #hadis. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.